Baik, kes demam denggi di seluruh negara terus catat peningkatan, malah dianggap sebagai yang terburuk dalam jumlah kes demam denggi meningkat 156%, iaitu sebanyak 17,434 kes sejak Januari hingga Mac lalu. Ia adalah peningkatan yang dicatatkan di bersama tahun lalu. Terus meningkat jumlah kematian akibat denggi, iaitu 49 orang berbanding 26 kematian bagi tempoh yang sama dengan peningkatan 88.5%. Dan peningkatan yang membimbangkan petugas penyakit kesihatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri Idina dari Duling TV. Baiklah, seperti mana yang sudah kita tahu, AIDS merupakan salah satu isu yang perlu kita ambil berat. Hari ini, Duling TV akan mempersembahkan sebuah video pendek yang bertajuk AIDS Membawa Pada. Mari kita sama-sama saksikan. Tahukah anda AIDS adalah penyebab utama yang boleh membahayakan kesihatan kita? Tapi jangan risau, hari ini kami akan berkongsi beberapa cara mudah yang boleh mengelakkan diri daripada digigit nyamuk Aedes. Pertama sekali, pakaian memainkan peranan yang penting. Pakailah baju lengan panjang dan seluar panjang, terutama apabila keluar pada waktu gigi dan senja. Selain itu, pastikan tiada tempat pembiakan Aedes di sekitar rumah. Kosongkan bekas-bekas yang menakung air seperti berdi dan pasu bumi yang tidak dikekan. Nyamuk Aedes suka bertakur dalam air yang tenang. Seterusnya, penggunaan insektisid juga boleh membantu mengurangkan populasi nyamuk Aedes di sekitar rumah. Semburan ini berfungsi untuk membunuh nyamuk Aedes yang ada di sekitar rumah dan memberi perlindungan segera. Tetapi, penting juga untuk kita menggunakan semburan insektisid dengan cara yang betul. Jangan lupa untuk memastikan kawasan sekitar rumah sentiasa bersih. Buang sampah di tempat yang betul. Kebersihan persekitaran adalah kunci untuk mengelakkan pembiakan nyamuk. Dengan mengamalkan langkah ini, kita bukan sahaja dapat melindungi diri daripada nyamuk Aedes, malah membantu mencegah penyakit denggi dalam masyarakat kita. Marilah kita sama-sama menjaga kesihatan, kebersihan dan persekitaran untuk kita semua. Ingat, mencegah lebih baik daripada merawat. Jaga diri, jaga komuniti kita. Sekian sahaja saya Nuri Idina dari Duling TV. Terima kasih.